Apa tahu, undi adalah rahsia. Undi is your choice. Undi adalah pilihan. Jadi korang pilihlah bijaksana. Yang penting nak be positif. Jangan dengan cakap orang. Duduk fikir, duduk fikir-fikir. Jangan undi sembarang, and jangan kasih rosak undi pun. Be smart. Sekarang dah 2025 kan. Undi jangan kasih rosak. Korang undi dia, korang mana korang suka. Okey, Rahman umur dia Rahim umur dia 30 lebih. Bagus. Kira muda lagi lah. Bagus. Sekarang korang semua ni Rahim tanya Abang Nordin, Abang Nordin undi siapa lah. Abang Nordin kasih tip. Abang Nordin kan, alhamdulillah, siapa-siapa yang duduk kat Singapura, alhamdulillah, aman, tenang, tak ada berperangan, tak ada bom sini, tak ada bom sana. Anak Abang Nordin keluar selamat, anak-anak Abang Nordin perempuan keluar malam pun selamat. Kita punya keadaan kat Singapura, driving pun selamat, parking pun selamat, walaupun mahal lah. Mana cakap, Singapore is a very expensive country but very safe country. Korang fikir sendirilah. Fikir dengan bijaksana. Abang Nordin kasih tip. Walaupun negeri kita kecil, small country, tapi korang fikir betul-betul. Until now, kita ekonomi is very high, babe. Kalau kita tukar currency, negeri-negeri mana pun, kita punya currency is very high. Korang duduk, korang fikirlah. Daripada dulu sampai sekarang, kita pergi parti apa, kan? Korang fikir sendiri, daripada Abang Nordin kecil sampai sekarang, parti mana yang menerajui Singapura. Korang nak tak? Abang Nordin cakap, sorry to say, kalau korang salah pilih pilih parti lah, korang nak tak jadi macam negara jiran kita, kan? Ekonomi rendah, tiap-tiap bulan kerja, tiap-tiap bulan korang bawa balik, tukar currency, Singapore dapat below than half. Korang nak tak? Korang fikirlah. Walaupun negeri kita kecil, negeri jiran-jiran kita besar, kan? Ekonomi diorang, kan, low, babe. Kerja 8 jam, 12 jam, bulan-bulan dapat gaji, tukar currency Singapore very low, babe. Duduk fikir betul. Korang nak tak? Kalau korang salah parti, korang salah salah parti, kan? Lepas tu ekonomi kita drop, kan? Korang kerja, tiap-tiap bulan dapat gaji, tukar currency duit Singapore rendah daripada negeri lain. Korang nak tak? Penat, babe, kerja. Betul tak? Korang kerja pagi sampai malam, overtime, dapat gaji, tukar currency is very low. Short and sharp aja. Maaf teman-teman Abang Nordin. Abang Nordin cuma kasih pandangan very positif. Kita negeri kita, korang duduk, korang fikir, korang tengok tengah jalan parking macam mana, kan? Keadaan macam mana, kat Singapura. Korang duduk tengok aman tak aman. Korang pergi negara jiran kita, korang tengok macam mana diorang punya keadaan, area diorang macam mana, kenderaan diorang macam mana, parking diorang macam mana. Diorang, maaf kata, Singapore kita ada very good system. Anak-anak kita semua very disciplined. Korang pergi negeri jiran lah, Abang Nordin cakap. Kalau negeri jiran mereka cakap maaf, kalau dia negeri jiran ikut cara Singapura,
Diorang punya ekonomi lagi tinggi. Sebab apa? Negeri diorang besar, babe. Korang duduk korang fikir. Jadi Abang Norin cakap dari dulu sampai sekarang kan, apa yang Abang Norin cakap ni korang tahulah Abang Norin undi apa. Korang mesti tahu. Ya. Tapi Abang Norin tak ada cakap parti apalah. Sebab undi ada rahsia. Tapi Abang Norin berbual gini korang pun dah tahu. Daripada dulu sampai sekarang negeri kita aman, alhamdulillah. Betul tak? Sebab apa tak Abang Norin cakap? Sebab negeri kita ni kan, dia bukan cakap apa, memang mahal lah Abang Norin cakap. Abang Norin pun tak nafikan. Tapi rakyat-rakyat Singapura ni, maaf Abang Norin kata kan, kita jangan very negatif. Sebab negeri kita ni, Abang Norin cakap rakyat Singapura, dia cakap macam mana pun dia tetap nak kena kerja, babe. Sebab kita nak naikkan ekonomi kita. Mahal memang mahal. Akan datang ni kan, walaupun apa ni barang-barang naik, GST naik. Sebab apa? Sebab kita ada sistem. Apa yang government kita ni dia tak tidur. Sebab makin lama barang makin naik kan. Kalau diorang tak buat gini semua kan, kalau kita punya ekonomi drop kan, rakyat Singapura yang susah. Ya. Jadi duduk korang fikir sendiri apa yang Abang Norin cakap. Anak-anak muda ni semua yang baru-baru nak undi, korang undi dengan bijaksana. Kalau korang nak akan datang, kita tak tahu. Kita maaf